Okey, kita bersua sekali lagi. Terima kasih sebab setia menunggu waktu dan ketika kita bersiaran untuk kita-kita aja. Tentunya kita-kita aja ini dibijak pandaikan oleh Vitamin Minda, nombor 1 pilihan ibu bapa Malaysia, iaitu SKV Mind Tropic dan Mind Tropic Junior. Otak bijak, hidup hebat. Dan bila kita bercakap pasal otak bijak, kalau anda mempunyai kesangsian tentang kebijaksanaan otak dan juga anak anda, jangan runsing sebab perbualan kita ini kita mudahkan dengan terma-terma yang senang untuk anda hadam. Lagi satu, takkanlah selamanya kita nak mengharapkan cita-cita sensasi, tak ada cita-cita ilmu. Inilah dia podcast yang membicarakan tentang ilmu keibubapaan, kesihatan minda, kesihatan badan, pelajaran dan sebagainya. Okey, kalau Pak ni tak nak lah jadi klise lah macam podcast orang lain ni, ceritanya semuanya sensasi. Yang ini sememangnya alhamdulillah kita dah 10,000 lebih kita punya follower ataupun subscriber kita semata-mata atas isi kandung yang ilmiah. Syabas kepada anda yang menonton. Anda memang level lain daripada yang lain. Okey, untuk minggu ini kita ada seorang lagi yang bakal memberikan cerita mengenai kemenjadian beliau sehingga bergelar datuk sekarang ini, dan kehebatan beliau dari segi pelajaran, kehebatan beliau dari segi bintang, menjadi seorang bintang nyanyian, dan kehebatan beliau untuk berani bersuara. Kita bersama dengan Datuk Aisyah. Habis, I panggil you Datuk, you panggil I Datuk kan? I panggil you Syah, you panggil I Pak Nil. I lagi tua pada you tau. Taklah. Ya. Taklah. Saya tahun 62. 60. Oh, you ke? Yes. Ya, abang. Adikku. Adikku. Okeylah, kita bersama dengan adik saya sekarang ni. Alah, baru tahu. Dah lama ni. Okey, Datuk Aisyah, kalau ikutkan, kenapa Aisyah pilih untuk dapat pelajaran tinggi dan bukan dalam negara tau, ke New Zealand sana? Oh, bapak sangat strict masa-masa dulu old school kan. Arwah bapak dulu guru besar sekolah. So, arwah mak juga ada cita-cita untuk anak-anak perempuan dia untuk belajar tinggi. Pasal dia dah dibesarkan dalam keadaan dia nak belajar. Tapi kerana dia seorang anak perempuan dan dia anak orang yang berkedudukan, jadi dia dapat belajar sampai tingkatan 6. Itu pun dah kira tinggi lah masa tu untuk tingkatan 6, tapi tak dibenarkan untuk teruskan. So dia memang, kita dalam family kita yang anak-anak perempuan yang pergi universiti. Dalam arwah bapaknya family memang terdiri daripada ramai profesional, ramai peguam, ramai hakim, peguam, yang belajar tinggi lah, yang pergi UK. My uncle semua adalah hakim-hakim mahkamah tinggi, timbalan ketua hakim, dulu. So kita memang inspired lah. Memang dulu kan ada cita-cita nak jadi peguam, nak jadi lawyer. So bos my sister dengan I yang pergi. My sister pergi ke Amerika, I pergi ke New Zealand. Sebenarnya sistem New Zealand dengan UK lebih kurang English system, education system. Tapi masa tu kerajaan tengah tengok option untuk, pasal nak hantar student pergi UK jauh lebih mahal. So they were looking for option. Jadi kami ni pergi. Saya ingat lagi grup kami yang paling ramai. Sebelum grup kami ada beberapa orang setahun sebelum tu, tapi grup kami yang satu kapal, kita orang pergi dalam 96 orang. Dan Auckland tu berapa tahun di sana? Saya buat A-levels.
Oh, A-level kat Atau dia orang sana. panggil, kita orang, dia tak panggil A-level, kita orang panggil form 7. Form 6 kat Dari sini. 7 down, 7 up. Kita orang Ya. Form 6, form 7. Form 7 tu equivalent to A-levels. A-level. Lepas tu baru masuk universiti. Mm-mm. Saya buat political science, education dan art history. Jadi situasi dalam institution IPTA tu dia lain tau. Dia kalau especially kalau kita di luar negara, kalau di Malaysia ni kita masih spoon fed, orang bagi, betul. you know. Kat sana you on your own. Saya ingat lagi pergi first semester tu dia terpinga-pinga. Pasal tak ada siapa. Kita kena cari sendiri. Bahan kena cari. Semua kena cari berjalan. Tak ada lagi. So you learn. The hard way. The hard way. Because bukan saja you ada nak sesuaikan diri dengan tempat. Nak sesuaikan diri dengan weather. Nak sesuaikan diri dengan bahasa. Saya ingat lagi saya pergi lecture. Duduk dengan kawan. Kita 2 orang. Lepas tu habis tu dia pandang I pandang ni. Kau pinjam note aku nak pinjam note kau. Tengok dia tak ada tulis apa. I pun tak ada tulis apa because Bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris. Tapi bahasa Inggeris kita dengan bahasa Inggeris mereka lain. Dia maybe New Zealander tapi dia ada Scottish background. Lagilah haru kami macam, kau faham tak apa dia? Aduh. I ingat dalam satu semester tu kita just familiarize kan. Okay. So pelajaran itu memerlukan dah lah jauh. Dia memang sangat jauh dari keluarga kan. Culture shock satu. Lepas itu budaya berbeza. Lepas itu dalam bahasa Inggeris sekarang ni, Inggeris ni dah bertambah. Anak-anak kita Inggeris dah macam mereka tak lihat kepentingan Inggeris. Itulah masalahnya. Sebagai orang yang bolehlah menguasai bahasa Inggeris. Bagi tahu dekat anak-anak kita ni pentingnya bahasa Inggeris ini. Sebenarnya bukan bahasa Inggeris je. Kalau kita boleh berbahasa Perancis, French, Mandarin, Japanese, German, apa saja bahasa Arab, kita boleh kuasai, lebih bagus sebenarnya. Tapi English tu dia lagi widely accepted lah. Macam Aisyah sendiri, arwah bapa dulu memang guru besar sekolah English medium. Bapa cakap orang putih je. Orang ingat saya ni duduk Batu Kikir Jambatan Bosi. Tapi tak, saya duduk Kampung Baru kat Kuala Lumpur. Bapa saya buka mata je, bapa cakap orang putih. Okey. Mak cakap Negeri Sembilan. Jadi saya pick up dua-dua. Kalau belah bapa, kalau jumpa akan cakap orang putih. Walau makcik-makcik yang tudung pulun tu, anti-anti dulu semua dia pergi sekolah, semua sekolah English medium masa dulu. Saya dibesarkan dalam quarters sekolah Kampung Baru. Jalan Raja Muda. Sekarang dah tak ada rumah lagi, dah ada apartmen untuk cikgu. Jadi saya guru besar. Anak guru besar lah kan. Jadi kita ni memang berlari-lari ni dengan komuniti anak-anak guru-guru dekat padang sekolah tu. Jadi longkang apa semua, kita orang selalu main biasalah budak-budak kan, perempuan main nak patung. Lepas tu buat I ingat lagi masak-masak. Lepas kahwin tak ingat. Kahwin tak ingat. Just menyanyi. I ingat lagi suka buat macam pentas, nyanyi-nyanyi. Dan I lah yang haung paling kuat. Okay. Daripada situ lah kita tahu, oh man, she's loud. You know? Daripada situ I realise, I menyanyi kuat. I have got that. Tapi memang tak adalah terfikir pun nak jadi penyanyi. Keluar rumah pun tak boleh.
memang menyanyi tu okey dekat rumah, tapi tak adalah terfikir, because in fact semua dalam family saya boleh nyanyi. Okay. Dia memang musical, cuma tak ada siapa yang Serius. ya, tak pernah lagi Tak yang ada cita-cita serius. pun. Tak ada cita-cita pun. Dan di New Zealand? Ada 2 kumpulan yang cari penyanyi untuk gantikan penyanyi mereka. Dan 2 kumpulan itu adalah? Kumpulan itu adalah Peking Man. Peking Man masa tu dia dah ada 3-4 number 1 hit. Okay. Dia memang famous. And then Margaret Earledge, mendiang Margaret Earledge, dia nak go solo. So dia nak cari gantilah. Dan kumpulan Soul on Ice ni, which was later dia jadi fan club lah. Dia orang pun ada satu single, tapi dia punya soloist dia nak berhenti pasal dia dah graduate. Masa tu dia student. So I ingat Peking Man bawa saya pergi ke studio to sing their hits. And Soul on Ice cakap, we know you memang boleh nyanyi. Dia cakap, kita nak bawa you keluar, kita nak tengok sama ada you boleh ngam dengan kita orang ke tidak. Pasal kalau kita ambil you, kita akan bersama a long time. Yeah. Kalau kita pergi tour, kita akan nak dalam Spend bus, we spend a lot of time. Kalau karakter tak ngam, it will be problem. Yeah. So they took me out. So we all got along well. So at the end of the day, I was offered, dua-dua offered. Yang Peking Man pun offered, dan Soul on Ice offered. Then you pilih. Then I had to pilih. And then I pilih yang macam underdog sikit. Because masa tu Peking Man tu sangat besar, famous. Dan I was thinking that kalau I kena ganti, I will always be seen as pengganti. And selalu dibandingkan. Akan dibandingkan. Tapi kalau dengan Soul on Ice ni, dia baru nak naik. Dia baru ada, orang dah ada following sikit, tapi belum totally. So comparison tu takkan so much lah. Tak sebanyak itu perbandingan dia. So in the end, I pilih. Pelajaran Aisyah masa tu? Masa tu, I kata, okay, nak buat macam mana? So, I said, okay lah, macam sistem dekat New Zealand, sistem kat luar, kita boleh stop. Okay. I kata, I tak boleh lah, pengsan lah semua, I nak kena fokus on one thing. So, the university will be there. Tapi the opportunity, peluang untuk bersama kumpulan fan club ni tak Habis akan ayah? datang sekali je lah. Macam mana you bagi tahu ayah? Masa tu ayah dah tak ada. Okay. Bila sampai ke time I keluar dengan fan club, bapak dah tak ada. So sampai akhir hayat dia tak tahu. Okay. Dan nama Aisyah tiba-tiba bukan nama fan club saja, nama band itu Aisyah and the fan Sebenarnya club. kita kumpulan fan club, tapi bila kita sampai ke Malaysia ni orang tukar. Oh, kat sini pun panggil Aisyah and the fan club. Okay. So bila Aisyah bersama dengan kumpulan yang meletup ini jadi Aisyah balik ke Malaysia ini ditunggu di airport dengan your fans semua. Culture shock tak? Tiba-tiba apa ni? Memanglah culture shock, pasal kita tak ada plan pun. Kita tak plan langsung. It was like, you know, masa I masuk sebagai penyanyi kumpulan fan club tu pun 3 bulan aja kita masuk, kita terus masuk recording. Kita dapat kontrak bersama CBS masa tu. So it was a culture shock. Memang culture shock. I tak sangka lah sampai macam tu. Dan banyak duit. Kaya lah awak masa tu. This is the thing about New Zealand bands, ya. Pasal kita ni split 5 ways tau. Including management. Management dah ambil, lepas tu bagi 5.
Dan masa tu kerana kita nak pergi ke Amerika, kita banyak simpan duit untuk kita punya expenses pergi ke Amerika. Masa tu, that's when bila they offered me solo, that I took it. Keluar kata, Aisyah ni sombong. Betul kan Aisyah dengar kan cerita ni? Yalah, dengan band Orang Putih dan balik ini bukan standard dia. Tak kerti cakap orang buta, kerti cakap Melayu. Ya, kerti cakap Melayu. Kita dalam situasi press conference. Jadinya yang kawan-kawan ni, kalau kita cakap dalam bahasa Malaysia, mereka akan terpinga-pinga. So you have to kena fikirlah. Dan satu lagi, orang semua ingat, bila saya kata kampung mak saya Batu Kikir, semua orang ingat saya dibesarkan di kampung. Tapi mereka tak tahu saya dibesarkan di Kuala Lumpur. Dan arwah bapak saya pun saya celik mata je, dia cakap orang putih. Jadi cakap orang putih ni bukanlah saya saja-saja macam orang yang pergi London ke, pergi luar negara 2-3 minggu dah tak kerti nak cakap Melayu dah. That is tanggapan orang lah, nak cakap orang putih je. Tapi kadang-kadang untuk run PC tu, kita apa, kalau kita nak cakap dalam bahasa Malaysia sahaja, dan diorang ni out of place. Itu yang orang tak faham. Dan orang memang cepat lah. And memang I akui lah, memang cengeng lah. Kalau kita, pasal kita dah biasa kerja dengan Saleh ni kan, dia akan sound macam tu je. So mungkin masa tu kita macam terbawa-bawa lah. Kita kesan, orang tak tahan bila kita kata kita dia boleh lah marah maki kita dalam situasi meeting kan. Tapi lepas tu elok je dia ajak kita makan, tak ada apa. Kita buat dekat Malaysia, balik dia santau kita. Dan mungkin dia adalah mungkin wartawan yang kecil hati. Kan? Macam mana you punya press relation masa tu? Di boycott. Memang artis yang dibenci. Because I always, itulah dia, bila kita bekerja dalam budaya lain, culture lain, kita akan cakap direct apa yang kita tak happy. Tapi di Malaysia tak boleh. Tak boleh. Susah sikit lah. Kita kena, yalah, kita pick and choose kita punya fight lah. Kalau macam kita kata, kenapa buat macam ni? Kan? Okeylah, jangan ke mana. Datuk akan terus bersama dengan kami. Datuk ni pun akan terus juga terus setia bersama dengan awak. Teruskan bersama dengan dua datuk ini dalam Kita-Kita Aja selepas ini. Walaupun hampir semua kanak-kanak Malaysia ke sekolah, lebih 42% murid berumur 10 tahun masih belum mahir membaca. Dan bila mereka masuk sekolah menengah, lebih 75,000 pelajar tercicir sebelum tingkatan 5. Dari kecil mereka sudah ketinggalan. Dan semakin lama, mereka semakin hilang keyakinan. Hilang semangat, hilang masa depan. Anak saya selalu mengadu, tak faham bila cikgu ajar. Bila baca buku, dia kata tak ingat. Saya takut dia makin ketinggalan. Bayangkan kalau mereka boleh fokus di kelas. Bayangkan kalau mereka mudah ingat apa yang dipelajari. Bayangkan kalau mereka rasa yakin setiap kali masuk sekolah. Bila minda anak lebih tajam, pelajar jadi lebih mudah dan masa depan jadi lebih cerah. Inilah peranan SKB. Dengan Mindtropic, tablet kunyah dengan formulasi saintifik, kami bantu tingkatkan fokus, daya ingatan dan motivasi pelajar dari sekolah rendah hingga sekolah menengah. Pakar mendapati bila pelajar lebih fokus, prestasi akademik mereka meningkat dan risiko tercicir dapat dikurangkan. Bersama SKB, kita bangunkan generasi yang lebih bijak, lebih fokus, lebih hebat. Kerana bila otak bijak, hidup pasti hebat.
Bila kita ajak kembali dan kita terus ingin ingatkan anda supaya terus subscribe. Tolonglah subscribe, langganlah channel kami ini sebab channel kami ini datangkan macam-macam penggiat dari segi bidang seni ataupun bidang politik, semua yang boleh memberi manfaat dan merupakan figura besar. Okey? Dan pada waktu yang sama juga tolonglah percaya kepada vitamin minda untuk anak anda ini. Okey, vitamin minda ini adalah satu benda yang anda boleh bekalkan kepada anak anda supaya menjadi otak yang bijak dan hidupnya menjadi hebat, iaitu SKV Mind Tropic dan Mind Tropic Junior. Okey, kita sambung. Akhirnya Aisyah meletup lah bila dah balik sini, dah tinggalkan fan club tu dengan Janji Manismu, juara lagu, hidup Aisyah dah berbeza. Dan yang paling saya ingat ialah tiba-tiba Aisyah mendiamkan diri, ada sakit misteri, belajar kat New Zealand, tapi percaya benda-benda macam tu. Ya, memang memang satu culture shock lah, because orang Negeri Sembilan ni memang selalulah dengar cerita kat kampung orang ni macam tu, kat sini banyak santau tu, tapi kita tak pernah lalui, so kita macam dengar cerita lah kan. Tapi bila kita kena sendiri, kita rasa macam, aku rasa aku dah rela ke? Biar betul. Then after your first marriage kan, sebenarnya macam mana laluan dia macam mana? Laluan dia yang paling ingat first kali masa just before kita punya reception, satu malam tu I was doing something dekat komputer ke apa entah, kita nampak kita punya langsir macam ada benda berhalun. Depan, and then I started rasa something lah. Dan memang susah lah. Memang sampai sekarang pun I lalui, tak tahulah apa yang orang sakit hati. Tapi yang I lalui, kadang-kadang kita rasa, aku ni dah tak betul ke? Macam kita sendiri pun question. Ini kan kita nak cerita pada orang. From my experience, I kena hati-hati dengan siapa I ceritakan. Kalau tak, orang yang tak faham, orang yang tak pernah merasa, orang yang tak pernah ada pengalaman ni semua, dia akan kata kau ni something wrong. Atau attention seeker. Jadi sekarang ni lebih-lebih lagi lah. Sekarang ni I kalau yang share tu pun sikit-sikit, ataupun kalau macam ni orang kata like need to know basis. Kalau kita rasa kena bagi tahu dengan orang tu, kita bagi tahu. Kalau tak, kita lawan aja. Aisyah okey ke kalau nak bercerita tentang apa yang Aisyah lalui? Muntah darah ke? Bedridden ke? Apa sebenarnya? Semua macam-macam. I think I've gone through. Rasanya I am Allah nak tunjukkan pada orang ni semua, tak ada kuasa yang lebih besar pada dia. Kalau I fikir balik sihir yang I kena, ikut adatnya memang I dah lama dah mati. Memang Serius ya? Serius. Masa yang muda-muda tu, memang I ingat I balik kampung. Kita ada masa I tak ingat. I pernah berjalan dekat tepi sawah. I tak ingat. I jalan tepi sawah. Lepas tu I dengar azan. Rupanya dah maghrib. I duduk tepi sawah. I punya family ikut dengan kereta. Rupanya aku dah berjalan. Kau bayangkan orang nampak macam Aisyah. Apa dia buat jalan? I tak ingat. I ingat kenapa aku kat sini? Kat mana ni? Bila dengar azan tu, I pernah dengar. I tak tahulah. Macam-macam. I boleh tulis buku ke sini?
pengalaman I. Daripada kita pun macam percaya tak percaya kan. Tapi bila dah kena batang hidung sendiri, kita kata iya. Dan berubat, macam-macam berubat. Macam-macam. I pernah kena sampai kalau I turun darah, period, tak berhenti-henti. Sampai 1 bulan lebih, I dah rasa pening. I rasa pening. Dah teruk dah. Ada orang bawa kawan dia ubat kat I. Lepas tu I pernah kena ada satu masa tu I batuk. And then I ingat lagi just before Ramadan ada seorang datang, dia tibai macam mana ke. I tell you Aznil, lepas dia ubatkan tu, dia keluarkan tu ada muntah tu. Muntah apa? Muntah macam-macam. Muntah apalah. Darah pun ada, apa pun ada. So, I ingat lagi, I batuk daripada orang tu dah habis keluarkan tu. I batuk, dan batuk ni bukan ini batuk yang chest yang kong macam bunyi anjing. Betul kan? I batuk for 3 days. Every minute sampai kan I tak ada suara untuk lebih kurang 2-3 bulan. So I thought that is it, man. Habis I tak boleh nyanyi lagi dah. Because rasa pecah. I pernah kena berubat dengan satu atuk ni. Dia memang duduk di Mekah. Dia suruh alinkan telur satu badan, you know. Dalam telur tu keluar? Dalam telur tu keluar jarum tembaga yang tajam depan dan belakang. Hujung pangkal. Itu pasal saya sakit sini. Sakit. Dia bergerak macam mana pun sakit. Sakit. Lepas tu pengalaman I yang dekat rumah I tu, pasal rumah I tepi jalan. Yang atas bumbung, yang bunyi atas bumbung, yang bunyi pasir, yang bunyi tengah malam. Anak-anak pun terasa. Anak-anak dia tahu I'm not making it up. Bila cerita dengan orang kata, yelah, bayangan you kena lawan benda. Siapalah yang nak buat you sangat macam, kau ni tak adalah penting sangatnya orang nak buat. You know. Tapi benda tu memang terjadi sampai ke hari ni. Sampai ke I rasa itu satu cara Allah nak suruh I dekatkan diri I kepada dia. Dibuat orang, ada orang dengki, apa? Ya. Nak hancurkan rumah tangga. Itu semua ada. Nak hancurkan rumah tangga, dalam pekerjaan, competition. Semua-semua macam lah. Ada pernah masuk competition. Ni kalau kita cerita macam orang kata kita yang dah nyanyi 40 tahun ni, Aznil, tiba-tiba rasa macam mana aku nak nyanyi ni lah. Kau tak rasa ni nak pergi ni, you've had 40 years of experience, kali you pergi macam blank. Aku tak boleh pergi, aku tak kerti nak buat, aku tak tahulah nak buat macam mana. You rasa macam mana? Lepas tu you rasa kejap, you rasa kenapa tinggi sangat aku rasa note tu, aku tak boleh buat. Dia kacau macam tu. Dia kacau mental. Kita bukan letih saja untuk buat persembahan tu. Kita nak, tak ada siapa pun artis yang naik atas stage tu tak nak do their best, right? Lepas tu melawan benda-benda ni. Benda ini kalau tak diceritakan, orang akan kata iyalah tu itu. Kan? Itu yang kadang-kadang kita malas nak bercerita dah. Betul. Pasal bila I dah kena daripada umur I 20-an. Jadi I juga sensitif. Jadi I cepat rasa. Kalau pergi tempat mana-mana pun I punya pencawang dia dengan orang yang awak salam tu pun kita dan kita pun berdoa kita pun rasa
ada something not right here. And dia macam-macam. Kadang dia bukan je orang tu nak tuju kita saja. Kadang-kadang dia pun pemakaian mereka. Dia nak lindung dia. Sendiri. Dia tak tahu apa dia pakai, tapi macam dia jadi macam-macam lah. Tapi kalau you tengok belakang pentas, memang jumpa macam-macam. Berlawan juga dengan Of course. Ada. Subhanallah. Ada yang even cruise ni kata apa bau bangkai kat belakang stage. Dan I pernah dalam my musim kita orang lah. Tapi tempat tu pun memang keras jugalah I rasa. Because kat belakang stage tu I dengar dekat luar tu dah ada audience. Audience tu bising lah. Bising. Lepas tu dengar dia orang gelak-gelak. Lepas tu I dengar dia ngilai. Lepas tu I pun macam bodoh, macam tegur tau. Macam tak sangka tau. Kita macam dia serimak lah. Macam kenapa pula dia ngilai tu kan. Lepas tu masa tu my ex-husband kata, janganlah ditegur maghrib. Masa tu kan kita dah standby tu lepas maghrib kan. Maksud janganlah ditegur. Ada tak kejadian yang menyebabkan Aisyah tak boleh nak perform? Itulah yang macam I cakap. I pergi macam I feel like I don't know how to do. I don't know how to do this. And surprisingly dah lepas pada tu kita cerita-cerita dengan peserta tu kak, dia pun rasa macam tu. Kata you pun macam tu. Ya kak, dia kata tiba-tiba rasa aku tak gerti lah buat ni. Ni semua yang otai-otai dah puluh-puluh tahun menyanyi, yang mengajar orang menyanyi, apa semua. Sekali tiba macam I don't know how to do this. Mungkin orang yang buat tu dia frust lah akhirnya sebab you juara. Kadang-kadang I feel macam nak give up. Because itulah tujuan dia Cah. Okay lah, that's why lah dia rasa nak give up. Pasal kita berubat baik je sikit, dah gudung. Baru 2-3 hari ni I pukul 2 pagi I terbangun dari tidur. Terbangun dari tidur kerana bunyi benda jatuh atau bumbung bilik. Dan benda-benda macam tu ada. And then benda-benda macam I pernah terbaca lah, macam Ustaz Kazim Ilyas dia pun pernah kena santau katak buru ke apa ke, something like that. And dia sakit lama kan. But baru dia kita terjumpa. Anak I pun jumpa, I pun terjumpa. Dia cakap, kenapa katak ni seram? Tak pernah lah kita duduk rumah tu dah 10 tahun jumpa katak. Satu malam I jumpa dia dah sampai ke. Lepas tu I ingat lagi masa tu kita ada buat kenduri, dah ngaji agaknya panas ke apa ke. Dia dah duduk dekat depan pintu rumah. Mak ai. Lepas tu anak I penggeli, jadi I lah bawa penyapu. I nak sapu dia keluar pada pintu, I hantam dengan penyapu, dia pusing balik, dia tak nak keluar. Kita kata seram siut. Seram gila. Jadi I tak mau tuduh siapa-siapa apa buat. I kata ya Allah, kalau ada kesalahan aku, mungkin ini aku nak cari muhasabah diri, betulkan solat kita. Yang ni kita sebelum jangan pergi kata orang ni buat aku. Tak mungkin ada kesalahan kita, ini kifarah kita. So I check dulu solat apa semua tu. Itu dia keluar. Ada tak momen yang Echa rasa macam depressed sangat? Okay, orang semua tahu kan, orang pun main-main kan Eja. 4 kali kahwin. So orang kata something wrong. Conclusion orang senang aja. Tak tahu cerita, tak tahu apa. Orang kata something wrong with her. Tapi kau tak tahu cerita macam mana. Sakit. Macam-macam ni lah, benda-benda macam ni kan. Dan to me, cara I deal with grief, I akan hadapi grief itu. Maknanya ada hari kalau macam if I just broke up with somebody, kalau I rasa I nak nangis, I want to stay in bed, I don't want to do anything, I will allow myself to grieve.
That's how you handle. That's how I handle. Macam setengah orang kan dia macam dia simpan, dah jadi macam atom Yeah, bomb kan. You yeah. like explode and then you start doing stupid things kan. Betul. I tak. I punya attitude is kalau I rasa hari ni I memang I tak boleh bangun, I nak nangis, I nak just feel depressed. I allow myself to feel depressed. Dan lepas itu dah 2 hari For tu. a while lah. Kan. Lepas tu I learn to sayang diri I. That's part of my healing. Kita kena tahu diri kita. Apa yang buat you heal. And apa yang okay kita gagal, tapi what can you learn from that? I Nak think bangun there's balik. something that Allah nak ajar I through all these marriages. Tapi biasalah orang kata, dia lah tu, I banyak songel lah tu, suka hati korang. Kau tidur sebantang aku ke? You tak tahu kan. So to me is that okay, I tak kata I was perfect. I never claim to be perfect. Memang I ada buat kesalahan, but I try from each kegagalan tu I learn. Okay, berhenti sekali lagi, minta maaf. Okay, kita nak juga berehat kan. Kadang-kadang panas juga kan apa yang kita borakkan ini. Namun begitu, kita akan kembali selepas ini. Okay, dalam kita aja. Walaupun hampir semua kanak-kanak Malaysia ke sekolah, lebih 42% murid berumur 10 tahun masih belum mahir membaca. Dan bila mereka masuk sekolah menengah, lebih 75,000 pelajar tercicir sebelum tingkatan 5. Dari kecil mereka sudah ketinggalan dan semakin lama mereka semakin hilang keyakinan, hilang semangat, hilang masa depan. Anak saya selalu mengadu, tak faham bila cikgu ajar. Bila baca buku, dia kata tak ingat. Saya takut dia makin ketinggalan. Bayangkan kalau mereka boleh fokus di kelas. Bayangkan kalau mereka mudah ingat apa yang dipelajari. Bayangkan kalau mereka rasa yakin setiap kali masuk sekolah. Bila minda anak lebih tajam, pelajar jadi lebih mudah dan masa depan jadi lebih cerah. Inilah peranan SKB. Dengan Mindtropic, tablet kunyah dengan formulasi saintifik, kami bantu tingkatkan fokus, daya ingatan dan motivasi pelajar dari sekolah rendah hingga sekolah menengah. Pakar mendapati bila pelajar lebih fokus, prestasi akademik mereka meningkat dan risiko tercicir dapat dikurangkan. Bersama SKB, kita bangunkan generasi yang lebih bijak, lebih fokus, lebih hebat. Kerana bila otak bijak, hidup pasti hebat. Jom kita sambung guys, terus share. Dan pada mereka yang menonton secara live ataupun kita buat premiere yang menonton sekarang ini, tolong sharekan kepada rakan-rakan dan keluarga anda supaya mereka juga dapat manfaat selain daripada mengetahui tentang manfaat kehebatan vitamin minda nombor 1 pilihan ibu bapa, iaitu SKB Mindtropic. Jom kita sambung. Di mana silapnya Aisyah, seorang yang sangat menjaga badan yang saya kenal sangat Aisyah dulu, dengan janji manismu, baju apa renda-renda semua tu, memanglah kan, tiba-tiba Aisyah mengalami peningkatan berat badan dan tak nampak penurunan sampai satu ketika. I think dia ada campur semualah. You know, memang one thing I learn about myself is like I am an emotional eater. Maksudnya kalau susah hati, kalau depressed, you makan ke or you jenis yang tak makan? So to me, food was like my tempat mengadu,
Ya, I minta. Ya, Kalau I ada problem, I will nak makan ni, stress reliever, tau. Itu sedar bukan bawah sedar kan? Itu sedar buat Itu tu. sedar. Then that's when macam kita ni, kita kena tahu trigger. Satu lagi, kita punya budaya ni is budaya makan. Betul. Kalau jumpa semua mesti nak makan kan. So itu budaya. Kalau macam masa I dekat New Zealand tu it's not like that. Oh, kalau makan tu dia tak ada minyak semua kan. Kan everything is quite healthy. Jadi ada kesedaran itu. Jadi dia kombinasi lah of all emosi. That, and then bila kita dalam fasa dibuat ni, dia kacau juga. Jadi itu salah satu cara I maybe untuk menangani that. Because kita tak tahu, mula-mula kena tu lagi tak, what the hell is happening kan, gitu macam. So dan memang kalau nak kira pun I datang from the family yang besar-besar. So buat macam you cakap lah, I pernah buat treadmill kan, 5 km sehari turun pun. So to me that was, I was never happy when I was fat. Setengah orang dia kata they are okay. Tipu diri. Maybe ada setengah juga. I believe gemuk is awesome. Yelah, ada setengah tu. But to me, I cannot accept. I was always trying. I was trying ubat ini, ubat itu untuk kuruskan apa-apa semua, because I exercise macam mana pun apa pun dia tak mau turun juga. I think because dah yo-yo dieting banyak sangat, so metabolic rate kita pun dah kacau, dah bercelaru kan. So bila finally I decided to do bariatric, it was untuk health reasons lah. Before we go that, masa dalam keadaan berat paling berat Aisyah, 100 lebih pada 110 kg, 100 maybe 115 ke 120 kg. Dan dia macam Humpty Dumpty. I didn't say that. I did. Dan confident level, terrible. That's why I am so against body shaming. That's how much I hate people who body shame. Because benda ni dia sebenarnya, tolonglah mak ayah, walaupun dalam mengusik-ngusik, tolonglah elakkan kataan bulat, montel apa semua, janganlah gempal. Because benda tu dia akan stick to the side of anak tu sampai dia besar. Yeah. And I hated myself when I was fat. Walaupun orang kata comel. No, because I know dalam kita semua mesti ada vision dalam kepala kita of what we want to look like. Right? Kita ada. How we visualize. Betul. Kita harap diri kita betul. Tapi lalu dekat cermin, mak siapa tu? Penuh cermin. Well, that's not me. Denial. Pergi pada makanlah. Besok lah Isnin lah diet. Selalu hari Isnin. And then as an artist, it makes it, tekanan tu lebih dahsyat bila orang, I pernah kena and I don't know why it is always by men. Duduk belakang betul. Kenapa gemuk sangat ni? Ataupun ada pernah sekali di shopping center, this guy, dia pun nampak macam dia nak melahirkan perut dia. Dia boleh cakap depan the sales girls, dia kata, "So Kak Aisyah, kau ni diet sikit, gemuk sangat." And to me like, this is something new, because di New Zealand people are not like that. Benda ni fenomena orang kita. Tolonglah, it's not funny kepada orang yang
yang kena tu, it's not fun. Trauma. Dia trauma. Dan Mental. dia makan dalam, Syah. Ya. Ia sangat makan dalam. Janganlah cakap macam I daripada kecil kata, hidung kemek. Ini datang daripada family members. Family members tu yang dia pun dia pun hidung kemek. Aku dapat daripada engkau. Where do you think I got that? You know, like, aduh, body shaming body shaming. Pernah dihalalkan satu ketika dahulu, but kan? Kita sekarang ada kesedaran, don't do that to your children. Tolonglah, jangan. Dan lagi Syah, dengan keadaan social media sekarang, kan? I was not prepared for social media. Because I thought it was more like FB. FB ni dia macam orang tua-tua. Dia jadi dia punya bahasa dia pun berlapik sikit. Dia punya following. Tak ada. Tapi bila sampai macam ni, I like, ya Allah, siapa ni yang kutuk aku? Dia tak kenal aku pun dia boleh cakap macam-macam. Bila tengok ni, dia cerita pasal menyanyi ni macam dah berapa puluh tahun lah dia dalam industri. Aku tengok, lah dia tukang masak kat kafe mana ke. Aku kata astaghfirullahalazim, you know. It took me a while to understand and to understand the fact that you boleh baca komen sikit-sikit je. Jangan. Because I pernah ada sekali because of my case dengan GV, hadiah GV tu, ada satu hari tu I pening. I terus terbaring. I rasa nak pitam. I pernah sekali, I think tak tahu live on Instagram ke live on TikTok. FB ke. Wasn't TikTok. I tak pernah buat lagi. And then dia terus masa tu dia cakap, oh muka macam witch ke apa ke, dagu macam witch. Aku masa tu tengah depressed. Memanglah rasa, you know what I mean or not? And then dia kata, bergurau lah. You know what I mean tak? That's what, daripada tu I rasa, I really don't need this kind of BS lah, you know. So I macam-macam. I think Aznil, quite frankly, I have next few years I have my target, and I think at some point once I've reached that target where I feel I'm okay, I will just leave it. I will just tutup everything. At some point I will just say that's it, cukup lah. And cuma I nasihatkan pada generasi muda ni lah, you know, you kena understand adab, and you mesti faham yang hanya kerana you ada ruang komen, tak semestinya you kena komen. The people feel kerana ada ruang komen tu, they are entitled to comment. Dia mesti nak komen, walaupun dia tak tahu hujung pangkal cerita, ataupun dia tak ada sebenarnya skill untuk buat komen tentang whatever yang apa tu. Semua dah jadi lawyer, semua dah jadi penyanyi, semua dah jadi juri kan. I learn that pasal kerana kita bukan jaga saja hubungan kita dengan Allah, kita jaga hubungan manusia. You fikirkan, bila you buat komen, selagi you tak minta maaf dengan orang tu, 24/7 dia akan berjalan. Kita nak cari pahala mengalir, bukan dosa yang mengalir. Itu satu cara. That's from bila I faham itu, Aznil, I tak banyak buat komen dalam social media. Bila masa the turning point ya, Aisyah rasa macam aku kena kurus? I ingat lagi first week Chef Wan, Dato' Chef Wan, dia jadi juri jemputan. Dia cakap, dia kau tahu dekat I, dia kata, walaupun dah tak ada tengkuk, dia kata dah, aku walaupun tak ada tengkuk, tapi you nyanyi breathing very good. I wish I'd seen him again. Then I was like, ada tengkuk.
So kalau if you're watching this Chef Wan, I dah ada tengkuk. So yeah, so bila I pergi Eastern Europe, part of I punya hadiah untuk GV, kita jalan on cobblestone. Jadi kalau jalan dia yang batu-batu tu sebenarnya, kau bayangkan Saiz 110 kg, Saiz 38. saiz 37, 37. saiz 6, badan dung dung dung, sakitnya kaki. Bila orang tanya, sakit tak buat operation tu? Oh, sakit lagi kaki I. Sakit sangat lutut. So that's when I decided lah I buat. And Alhamdulillah, bukannya senang, benda tu bukannya shortcut, tetapi dia membantu. Dan you still kena jaga. You bukannya boleh macam, you still kena exercise. Masih lagi habit lama tak kan? Dia akan stop lah makan tu. Dia tak adalah berlapat nak makan 2 pinggan. I kalau beli nasi lemak, I makan nasi lemak. Because I dah reach my target. My BMI semua dah normal. So, I makan nasi lemak. Tapi nasi lemak I sampai malam. Makan 2 sudu, I simpan balik. Confident naik. Yes. Happy. This is like now, apa yang I visualize myself, Aisyah, inilah besar dia. Inilah dia. This is the size, and dia punya dressing pun macam tu lah. Dia memang jenis suka trouser, suka pakai macam time-time Fashion. suka fashion. Yeah, That's why I was so depressed, because bila besar tak boleh pakai, Tak ada orang sponsor. banyak kainnya, tak ada orang nak sponsor. Sampai dia kata, siapa nak sponsor banyak tu? Kain je pun 2 kali ganda. Can you imagine when you read those kind of comments? Apa perasaan you? That's why I always marah orang yang kata orang besar tong drum. Awak agak vokal lah dalam memberi pendapat, kan? Penting ke untuk kita being vocal, dan kadang-kadang benda itu makan diri? Ya, itulah dia, pengalaman mengajar kita kan. Sekarang ni, pada usia I ni, I akan pilih perkara-perkara yang I akan bersuara. Dah tua lah sebenarnya, kayak macam bising lah, bingit, malas nak layan lagi. But it was only like yesterday di mana awak mempertahankan hak awak, hadiah itu umpamanya kan, mempertahankan, bawa sampai ke court. Benda tu kan memenatkan, Aisyah. What made you do it? Kerana kita anak seni, okay? Dan bila kita dalam satu program sebagai anak seni, kita berkarya dan kita memberikan khidmat kita. Khidmat you jangan ingat jadi penyanyi ni macam suka-suka hobi-hobi. Ini periuk nasi kami. Jadinya, kalau kita dah buat a business transaction dengan mana-mana pihak pun, apabila satu pihak tu kita rasa tidak memberi apa yang dia janjikan, I rasa kita kena bersuara, kerana kita tak nak, kalau yang senior macam I ni pun tak berani nak bersuara, nanti yang muda-muda yang lain-lain ni semua akan, benda ni akan berulang. Cerita gah sana, gah sini, tapi artis dapat, tak dapat, ataupun tak seperti yang dijanjikan. So I want to put a stop. Lepas tu stop kan, tak ada lagi. Masa tu I was really offended kerana orang hina I, macam I ni sengkit sangat, lekeh sangat, macam desperate sangat. Sedangkan these people don't know what kind of family I come from. Yeah.
Orang tak tahu. Orang ingat I datang dari Batu Kikir, duduk rumah kampung apa tu, but tapi kita takkanlah nak pergi cerita kan. I thought you learn your lesson. Tak nak cakap lagi dah. And then suddenly you menari pula dekat TikTok. You membuat video pula. You open up yourself untuk benda yang tak sepatutnya. Why? Why do you think tak sepatutnya? Tu baik sebenarnya. Orang katalah. Bukan cakap. Disclaimer. Sebenarnya kita tengah revamp balik, because I started dengan new management dan kita tengah revamp my social media account. Okay. So no more makcik-makcik punya nyonyet-nyonyet tu, so more on my singing. So kita buat rebranding, and also kita because I've been in the industry for 40 years, so kita mengimbau nostalgia the fan club. Siapa yang ikut I dulu dia tak surprise, because yang baru-baru yang tak tahu who I was. So to me, okay, I terima yang kutuk-kutuk, yang the thing is to me it was ada sebab. Tapi macam ni lah. Okay, I akui sometimes kita ni iman kita turun naik. I akui kadang-kadang bila I rasa kurus, I rasa I nak pakai. You know the things like that. I kata memang ya Allah ampun, aku punya seluar terketat pula hari tu. Kan macam tapi kita ni manusia turun naik. Pagi ni rasa Allah jadi ustazah yang baik sangat. Sampai tengah hari tu aku dah lain dah rasa. Macam tu tak? So selagi ajal tu belum sampai ke tengkorok kita ada masa lagi. Kita akan sentiasa diuji. Sekarang kembalinya konsert-konsert 90-an, dia orang artis-artis 90-an kembalinya semua nak buat kan. Dan I rasa ini ada satu benda yang sehat. Okay, kita cerita kita aja Yes. Sebenarnya kalau yang you tengok dalam social media I tu, yang I menyanyi lagu fan club, tiba-tiba dia ginja-ginja orang kata tu kan. Sebenarnya sepatutnya that was part of kita punya promotion untuk I buat my concert. Okay, sepatutnya mula-mula konsert tu end of June. Okay. Lepas tu organizer minta tunda ke hujung bulan Ogos. Tapi lepas tu terus tak jadi. So tak apalah. I always believe Allah akan bagi yang lebih baik. Itu adalah sebabnya. Tu. So memang I dah beberapa bulan dalam persediaan. Persediaan untuk konsert. That's why kita buat lagu tu. Kau ingat tiba-tiba je aku nak penyanyi lagu fan club tu kedahal. Nak jadinya kan? Yes. Untuk revive that. But unfortunately tak jadi macam tu. So kita proceed dengan lagu baru. So hopefully nanti insyaAllah when the time is right akan adalah pihak yang insyaAllah yang akan offer. Hopefully. Macam I tengok, I jealous jugalah tengok geng-geng. Wah ni geng-geng sekatan aku ni kan. So to me, you know, one of the things yang I buat untuk preparation I concert is like, because I selalu berada di rumah seorang, anak semua kerja kan. So what I do is, daripada bulan puasa dulu, I mengaji out loud. I mengaji sekurang-kurangnya 1 juzuk satu hari. Alhamdulillah. Suara tu kuat. Tapi I kena jagalah, janganlah pula pasal ngaji tu nak buatkan vokal. Tapi kita dapat serampang 2 mata lah. Ada sampai 3 mata sebenarnya, because later on I found out bila kita
express suara vokal dengan kuat, Projection. ianya sangat berguna untuk mengelakkan penyakit Alzheimer. Satu. Because bila kita projek suara kita semua guna kita punya mind. Bila kita dah berusia, kita dah banyak hilang, orang jadi nyanyuk apa tu. So kita kena keluarkan suara tu. So dapat benefit daripada tu. So I've been doing that daripada bulan puasa dulu, because I was like preparing, because pasal I duduk seorang banyak, so tak ada bercakap. Dia bercakap dengan kucing kan. So tu mengeluarkan suara dan Projection dapat benefit. And then ketenangan pernafasan. jiwa, pernafasan, ketenangan jiwa. Alhamdulillah. Dia apa ni, latih your breathing Ya, kan? semua. Dia ada semua Breathing. dalam And then kita untuk mengaji mata tu. juga. Ya, coordination, Ya, semua tu. Itu betul. yang dia dapat membantu kita mengelakkan Alzheimer tu. Orang kata daripada aku baik aku mengaji kuat macam tu kan. Dan nampak tak? There's a reason. Always a reason. As a to it. reason kan. So I've been doing that because I kata dah ada nak concert kan, so I that's what part of my preparation. Tapi tak jadi. Tapi what I got is I dapat khatam every month. Alhamdulillah. You know? Saya sebenarnya ada seorang yang saya jemput. Dia future podcaster lah. Dia potential podcaster. Saya bagi peluang sebagai orang lama, bagi peluang kepada orang ini untuk interview bintang besar. Sebab dia tak tentu lagi dalam podcast dia akan dapat jumpa dengan bintang-bintang besar. Ada di antaranya dapat jumpa dengan Sheila Majid, kan, Syed Saddiq, macam tu kan. So ini peluang dia untuk menemu Rama, belajar untuk menemu Rama Datuk Aisyah, okay, legenda seni suara Malaysia. Dan dia tak tahu pun yang dia nak interview ni adalah Datuk Aisyah. So kita blindfold I dia. hope he knows who I am. I pun Kadang tak tahu. budak-budak baru ni tak tahu siapa aku. Itu yang kita Matilah nak. Itu yang kita nak tengok macam mana dia handle. Dia ada 3 minit je, Syah. Okay. Dia ada 3 minit sahaja. Oh my God. Dan kita blindfold dia. You kena diam sampai dia buka, dia tengok muka you, kita nak reaction itu. Dan you nak bagi dia hard time, you bagilah dia hard time. Kita pakat lah. Habislah dia. Dapat aku pula. Okay. So Boleh. kalau you're ready, kita akan bawa dia. Laki-laki ke perempuan? Laki-laki. Nama dia tak kenal kita aku. panggil segmen ini Bro Cuba. Okay, nama awak siapa? Panggil saya Hizwan Shah, panggil Wan Shah je. Wan Shah. Yes, Okay, Wan Shah, macam mana boleh minta nak masuk ke podcast kita aja ni? Long story short, saya memang follower Pak Nel. Oh, thank you. Okay, itu lepas tu sudah tu keluar FYP dekat TikTok. So macam tergerak hati nak chat Pak Nel WhatsApp. Macam balas, so bangga lah. Okay, nampak awak sangat bubbly dan saya rasa ini adalah mungkin awak kalau buat podcast, podcast awak adalah sangat ceria lah. Okay. So, orang yang kita jemput ini dalam kita aja semua mega-mega. Betul. Kita bawa yang mega-mega. Dan awak rasa lelaki ke perempuan? Mungkin lelaki. Alright. Dan siapa pelakon, musician ataupun pelawak ataupun politician, agamawan? Saya tak pasti sebab kalau podcast kita aja ni semua peringkat ada. Ya. Daripada negarawan sampai budak kecil. Lepas tu penyanyi, golongan diraja pun ada juga partner jemput hari tu. So
bagilah clue sikit partner. Saya nak tahu Tak lah. Untuk jadi podcaster kita Ya. kena harus selalu bersedia Benar. dengan apa saja kemungkinan yang berlaku. Okey. Jadi awak kalau awak hanya ada 3 minit saja, gunakan 3 minit itu untuk tunjukkan skill awak. Dan pada waktu yang sama juga tetamu kita dah ada dah di sebelah kiri awak, boleh pusing sedikit menghadap ke sana dan dalam kiraan 3-2-1 nanti awak buka dan di situlah bermula 3 minit awak. Alright? Okay. Are you ready? Okay. Okey, Wan Syah. 3, 2, 1. Buka. Assalamualaikum. Orang kampung. Assalamualaikum. Assalamualaikum Dato' Aisyah. Okay, kita jangan gunakan bahasa baku lah cakap. Ya. Cakap orang kampung ke Boleh ya? Boleh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Dekat mana? Silakan. Partner orang keramat Saya orang Okay, bismillahirrahmanirrahim. Saya Hizwan Syah Abu Bakar. Saya memang berasal Negeri Sembilan. Baik kat mana? Okay, saya duduk Pasar Dua. Kan gitu pula Yo. yang tanya dia. Pasir dua. Pasar Dua. Pasar Tapi Dua. saya Pasar dulu Dua. ya, Pasar Dua. Ha. Tapi dulu sekolah Batu Kiki lah. Hai. Okay. Tu kampung Dan. Ya, kampung. Tahu. Wari-wari Tok Echah pun ramai kat situ ya sekolah Batu ke? Kiki kan. Ya. Okay, tak apa. Kita ada 3 minit. Kita tak banyak. Saya Hush. pun ini peluang saya je. Oh, dia nak buat postcard. Bukan apa, sebab saya teruja. Kanan saya suka, kedua pun saya suka juga. Ya ke? Sebab dulu Dato' Kalau Echah tak masuk. suka pun dia kena kata suka. Tak juga sebab macam Dato' Echah, to Ha. be honest, Dato' Echah boleh saya panggil Boleh. Okay, to be honest, Dato' Echah ni bukan zaman macam saya tengah baru lahir. Saya belum lahir lagi, Dato' You- Echah dah You dah lahir apa ni? tahun berapa? 92. Ya Allah. Ah. Tua sikit pada anak aku. Ya, macam tu. So, tapi masa Dato' Echah dekat podcast kan kita boleh cakap je kan. Yeah. Dengan Waganza saya datang support benar. Ke you support orang lain kot? Ada muka saya kalau tengok kat YouTube. Oh Support ya Dato' kan? Echah. Sekejap balik check. Okay, sekejap ya. Kita ada 3 minit sajalah kan. Ada nak tanya Okay. apa? Nak tanya apa? Dia banyak sebab tu Echah ni dia peribadi ada, kerjaya Alamak. pun ada juga. Alamak. Yeah, daripada dia besar je jadi kecil. Okay, long story short. Dia tahu dia tu Ya. pertukaran saiz. Ya, benar kan. Okay, Tok Echah memang agak agak lantang apabila berkata sebab kalau Tok Echah rasa itu adalah memang reality, orang Negeri Sembilan memang cakap Oh, semua macam tu kan. kan. Saya pun kadang kalau orang tak boleh terima saya pun dia kata dia cakap macam kita ni keras, tapi actually kita orang Negeri Sembilan memang cakap straight forward. Banyak Saya banyak cakap cili je. api agak Yoko, lahir Podeh. tengah. Okay, Ah. nak tanya Tok Echah lah kan. Tok Ah. Echah macam dah hadapi perintangan macam-macam. Okay. Kan, daripada zaman kegemilangan ada kejatuhan, naik balik lah kan. Satu soalan yang paling penting, macam mana Tok Echah boleh bertahan apa pun yang terjadi? Apa pun terjadi. Ya. Itu kita kena ada keyakinan. Keyakinan yang rezeki kita tu segala kehidupan kita tu dah kena plan. Dah ada master plan. Jadi kita ikut saja. Kita jangan give up. Orang Negeri Sembilan kan, dia lari disuruh jangan tu lagi dibuat. Lagi dihantam Lari dia hantam kan. Okay, itu daripada segi career lah kan. Saya just apa ni, nak tanya Tok Echah dah ada cucu ke? Belum lagi ke macam mana? Belum lagi lah, tak ada rezeki lah. Belum Tak apa. lagi anakku tu asyik friendzone. Jangan marah. Tak apa, Mama- jangan marah Sorry Mama- soalan tu marah. Okay. Alah, sikit je. Cukup lah. Tahu tak kan? Dah lah tak tahu siapa main ad-lib. Ya. Tapi Tok Echah punya suara memang mantap. Dia daripada Kita ada dulu lagu sampai baru, sekarang. kita Ya ada ke? Ada lagu Pasal lagu baru. Excited Okay. eh? So okay guys, inilah dia Wan Syah yang rupanya wari. Wari. Ya. Ha. Jadi pada mereka yang nak bersama dengan kita aja, Benar. korang kena siap sedia sebab kami bawa semua yang mega-mega. Okay? Yang mega-mega yang ceritanya viral begitu dan terima kasih sebab Kasih awak panel. sudi menonton. Benar. Dan apa awak nak cakap pasal kita aja? Kalau tu kita ajak adalah seronok sebab yang pertama kita kebebasan bersuara. Kita tak ada gap. Lepas tu yang kedua adalah kita aja ni lah dia bawa pelbagai peringkat umur, tak kisah lelaki ataupun perempuan dan lebih terbuka. Kita aja tu juga kadang benda yang dia tak nak cerita dia cerita. Ada kita je. Ya. Ada macam tu lah. Okay, so kalau anda rasa Wan Syah ini adalah antara potential podcaster yang baik, okay, tolonglah type berjaya atau gagal.
Okey, dan kalau nak komen juga, cara dia cakap komen saja. Kami terbuka dan tolong jangan bully. Itu sahaja. Okey, thank you. Terima kasih Pak Nek. Terima kasih. Assalamualaikum. Walaupun hampir semua kanak-kanak Malaysia ke sekolah, lebih 42% murid berumur 10 tahun masih belum mahir membaca. Dan bila mereka masuk sekolah menengah, lebih 75,000 pelajar tercicir sebelum tingkatan 5. Dari kecil mereka sudah ketinggalan dan semakin lama mereka semakin hilang keyakinan, hilang semangat, hilang masa depan. Anak saya selalu mengadu, tak faham bila cikgu ajar. Bila baca buku, dia kata tak ingat. Saya takut dia makin ketinggalan. Bayangkan kalau mereka boleh fokus di kelas. Bayangkan kalau mereka mudah ingat apa yang dipelajari. Bayangkan kalau mereka rasa yakin setiap kali masuk sekolah. Bila minda anak lebih tajam, belajar jadi lebih mudah dan masa depan jadi lebih cerah. Inilah peranan SKB. Dengan Mindtropic, tablet kunyah dengan formulasi saintifik, kami bantu tingkatkan fokus, daya ingatan dan motivasi pelajar dari sekolah rendah hingga sekolah menengah. Pakar mendapati bila pelajar lebih fokus, prestasi akademik mereka meningkat dan risiko tercicir dapat dikurangkan. Bersama SKB, kita bangunkan generasi yang lebih bijak, lebih fokus, lebih hebat. Kerana bila otak bijak, hidup pasti hebat. Sekali lagi kita nak bersama dengan Dato' Aisyah dan tentunya Dato' Aisyah ini mempunyai banyak pengalaman yang boleh angkatan baru jadikan sebagai panduan dalam kerja dan juga kehidupan. Okey? Jom kita biar pandaikan diri kita bersama dengan Dato' Aisyah lagi. Okay, sekarang ini my last question. Finally. Okay, Sekarang sebelum last question boleh I say something? Okay, I never got the chance to ucap terima kasih pada you. Why? Pasal I ingat lagi masa I kena COVID, Pak Nil was one of the orang yang pertama dia hantar SKV. Boleh sebut SKV kan? Ya, kita dibawakan oleh SKV. Dia hantar Aduh. SKV. Saya ingat masa tu I dah nak naik ambulance masa tu. So I want to say thank you. Thank you so much for remembering. Ingat. Pasal kawan-kawan, kita tahu kawan, walaupun kita tak jumpa banyak lama, kita akan tahu siapa kawan kita apabila kita sakit. Apabila kita dalam keadaan yang tak berapa bagus. But you one of the first yang hantar. Saya kata, walaupun kita tak ada communicate pun bertahun kan, tapi you remember to send me, and I want to take this opportunity to say thank you. Thank you for being somebody there when you need. And defense help you out juga kan? Yeah, banyak. Thank you. You dah nak naik ambulans Syah masa tu? Masa tu I punya oxygen level dah sampai 88%. Mana decision tiba-tiba tak jadi? Memang masuk. Masuk juga? Masuk hospital. Takut ditidurkan aja kan? Memang pasal paling ngerinya pasal kita tak boleh ada siapa yang ikut. Itulah yang paling ngeri bila tentang COVID is that you masuk tu like you are tak apa siapa yang menjaga kita. Dan kita dalam ward, dan masa Aisyah dalam ward tu memang ada seorang kakak tu yang opposite katil tu, doktor datang, kita boleh dengar lah tu doktor kata, "Kak, saya kena tidurkan you." And then Allah, kita orang yang dengar ni pun lagi sakit. And then dia cakap, "Doktor, saya akan bangun ke tidak?" And then doktor cakap, "Kak, saya tak boleh nak
hati you sakit, you akan bangun. Kita yang dengar ni lagi turun oksigen level kita bila dengar. Dan memang kita tengoklah dia bawa. Ada orang yang bagi tahu daripada comments kan, yang mengatakan yang memang that kakak didn't make it. Dia kata you know kakak yang dalam ward you tu yang ditidurkan tu tak didn't make it. Saya lupa yang saya hantar sebut bos saya ingat, saya minta alamat. Ya. Okey, banyak spekulasi yang terjawab. Orang boleh buat spekulasi macam-macam, boleh buat andaian macam-macam. Okey, to know is for you to love. Kan? Hanya bila anda tak kenal maka tak cinta. Dan untuk kita aja ini, kita rasa memang sangat tua dapat bersama dengan legenda yang dalam bidang nyanyian yang tak ada tolok bandingnya. Tak kisahlah apa yang anda hakimi, okey, beliau tegak berdiri. Itu dia. Okey, terima kasih Dato' Aisyah. Dan siapa lagi yang anda ingin saya jemput dalam kita aja, sila komen. Nanti insyaAllah kalau ada rezeki, beri kita buka hati untuk datang. Dan saya pun dengan hanya satu jemputan, Dato' Aisyah terus setuju untuk datang ke sini. Terima kasih sangat-sangat. Sama kembali. Kita aja.